Dia beli motor Hawk 200i, ya, sebuah motor cross yang cukup mampu milik. Dijual pada harga RM7,888. Korang dah dapat sebuah motor cross yang boleh masuk dekat dalam hutan, boleh buat aktiviti lasar, ataupun mungkin tempat korang memang tempat yang off-road lah, banyak off-road. So apa yang ada kat motor ni dia dilengkapi dengan lampu fully LED. Sampaikan dia punya fully LED tu, dia punya handle guard pun dia bagi korang DRL. Apa kejadah diorang ni. Memang bagi kau punya. Okey. So dekat sini juga datang dengan USD fork, siap dengan cover. Tayar hadapan datang dengan tayar tube bersaiz 90-90 rim 17. ABS dia single channel saja di bahagian hadapan. Tapi dia switchable, korang boleh on dan juga off. 2-port caliper. Okey. Engine dia dikuasakan dengan engine 200cc single overhead cam, yang mana mampu menghasilkan kuasa sekitar 12 kW. Horsepower nanti saya akan tukar dekat bawah, dan juga 15.7 Nm of torque. Bolehlah untuk motor 200cc dengan harga yang macam ni, bagi saya sangat berpatutan. Dan yang menariknya dekat sini dia punya meter. Meter dia walaupun menggunakan LCD screen display, tapi informasi penuh guys, padu dia punya informasi. Okey, so dekat sini juga dia ada ABS yang korang boleh switchable, lampu rendah, lampu tinggi. Korang tengok dekat sini dia ada handle guard. So ini dekat bahagian kokpit dia, siap ada electric starter dengan kill switch. Tangki 8 liter. So seat height dia 830 mm. Korang berketinggian 160 tu memang susah sikit lah, tapi kalau korang berketinggian 170 memang tak ada masalah. Okay? Dengan semua features yang saya ceritakan tadi, harga dia sangat-sangat marahan, iaitu RM7,888. Jadi kalau korang tengah mencari sebuah motor cross yang mampu milik, yang korang senang jaga, tak payah fikir banyak, korang boleh consider motor ni. Dah boleh join venture dengan KLX 250 dah. KLX 230 dah korang dah boleh join dengan diorang dah. Okey.